Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Okay, hari ni kita ada sebiji produk Asia yang baru CVT. So hari ni dia datang nak set up adjustable HWL MT1BS. So kalau tengok sini dia dah full gear up, bumbung pun dia dah wrap. Jadi dia pakai rim 15, tayar 195 50 15. Memang cun lah. Okay. Dalam 3 jari belakang 3 jari, depan 2 jari. So kita nak maintain depan 2 jari, belakang 3 jari. Betul? Selalu bawa orang Selalu bawa penumpang? Jarang okay. Kadang-kadang bawa juga. Okay, cun guys. So ini ada komplain agak keras jugalah depan dan belakang. Kita try bawa tadi, memang dia ada mantul sikit lepas tu ok, tak ada apa, jom kita start. Ok, yang ni ada convert Agia guys. So bumper lampu dan skirting Oh, skirting Oh, skirting tepi dengan belakang sama lah. Spoiler gear up. beli luar. Ok, bumper belakang Agia. Smart nampak clean ni konsep. Bonet dah bonet asal lagi asal lagi. Ok, jom. Ok, kita dah jack tayar. Lepas tu ni dia punya spring dia depan ni agak free play jugalah. Dia boleh main macam ni. So tak cantik tak apa cantik sebab dia longgar sangat. So kita nak kena compress sikit dia punya ni. Tapi tengok juga rate spring tu apa. Kalau kita compress terlebih dia akan jadi keras. Jadi kita buat ukuran dulu Lepas tu yang belakang ni dia punya body shift dia agak sebelah 5 jari ketat. Ok, yang sebelah ni dia 5 jari longgar. So tak opportune Jadi kita akan set up balik dia punya panjang body shift ni lah. Biasanya dia tak boleh panjang sangat, tak boleh pendek sangat. Ok, sebelah sini pun sama juga, spring dia free play. Ok, lain tak ada apa, itu sahaja. Ok, so kita suka dulu dia punya panjang body shift dia 365 mm. Ok, 365. Lepas tu dia punya spring dia kita akan compress sikit. Spring dia ni 48 mm. Dia agak lembut. Spring rate dia ni macam depan 5 depan 5, belakang 3.5, itulah. Ok, sekarang kita buat dia punya ukuran dulu. Kita adjust spring ni. Tengok dia keras sikit dia agak keras sikit. So dia tak boleh adjust lebih sebab yang ni Asia kan, body dia lembut, body dia ringan sikit. Jadi kita adjust balik dia punya spring dia, kita buat 50. Lepas tu panjang body shift dia kita try dulu buat 360. Ni belum tentu lagi kita kena test dulu. Bila dah test kita akan buat kira-kira balik. Dan kalau terlalu tinggi kita akan rendahkan dia lagi Mungkin kita akan buat 350, 365 macam tu lah. Lepas tu yang belakang tu pula kita akan adjust balik dia punya spring dia. Jadi belakang spring rate dia dalam 180 4K.
Tapi keras dia kena pakai 3K baru sedap. So kita suka dulu punya body shift dia. Ni dah naik habis okey. Lepas tu masuk tayar, test dulu tengok. Kosong. Okey, ngam-ngam lah 4 jari 4 jari ketat lah. Dia nak buat 2 jari setengah. Boleh lah. So ni dah naik habis 140 kan. Okey dah, cun. Dia 4 jari ketat lah. Kat belakang dia nak buat 2 jari setengah. Ini panjang dia berapa? Sukat dia ni 60. 30 lah. 30, panjang dia 60. Okey. Macam 30. So yang ni 30. Dia nak 2 jari setengah. Buat 20 lah. Naik 20. Buat 20. Okey, sekarang kita dah adjust semua. So depan dalam 5 jari ketat lah. Yang ni belakang 4 jari. Okey. Dah siap semua. 4 jari lah belakang. Body shift, untuk body shift. Dia sebenarnya tak boleh adjust panjang sangat. Pendek sangat pun tak boleh. So yang ni dah cun-cun. Kita adjust balik biar kosong. Lepas tu kita running. Okey. Okay guys, Asia DCVT, Asia baru dah convert Agya. So macam mana? Okay bos? Okey. Okay ya? Dah comfort dah. Dah comfort lah? Sebelum dah selepas macam mana? Banyak beza. Banyak beza lah? Sekarang ni tak ada bumpy sangat. Kalau tak ada bumpy sangat. Okay, so brother ni datang tadi setup kita dah test tadi. Memang dia agak mantul jugalah. So kita dah adjust balik dia punya body shift dia. Lepas tu setting dia punya spring. Barulah comfort sikit guys. Macam standard. Ok, lagi kita tengok dia punya setup tinggi rendah dia pula macam mana. Ok, stay tune guys. Ok guys, so kita dah siap setup adjustable HWR MT1BS Prodor Asia baru. So yang ni dia dah convert Agya. Lagi satu model apa? Apa tu? Dia ada 2 model lah. Agya dengan apa? Agya dengan Ayla. Ayla. Oh, ini Agya kan. Okey. Jom. So jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Hafiz Channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye bye. Okay.